Lepas 3 bulan tu Alhamdulillah memang boleh baca dan saya pun amat terkejut. Dia pun happy. Nama saya Kairunisa binti Mak Nayan. Okey, saya ada hantar anak saya dekat Minda Optima. 2 orang lah. Yang pertama Nur Muhammad Khalid bin Nur Yusran, umur 7 tahun. Adiknya Fatimah Azhara binti Nur Yusran, 6 tahun. Lepas 3 bulan tu Alhamdulillah memang boleh baca dan saya pun amat terkejut. Dia pun happy. Boleh baca apa yang macam buku-buku cerita yang masa sekolah tadi ke dulu pun dia dah boleh baca. Jadi dia happy lah. Saya pun agak terkejut. Sebelum join Minda Optima ni, dia boleh baca yang biasa saja. Suku kata yang huruf B, C, D, baca dah semua tu tak lancar, sebutan tak jelas, dan ada juga huruf-huruf yang dia tak kenal dan dia tak boleh sebut pun. Tapi selepas 3 bulan belajar membaca ni, dia boleh baca lancar. 3 suku kata apa semua tu memang boleh. Sebenarnya sebelum dia join sini lah, memang dia seorang yang agak sensitif, dia agak pemalu, takut. Tapi selepas join Minda Optima ni, memang dia cepat tangkap. Lepas tu kalau ada homework kerja sekolah yang cikgu dia bagi pun, dia akan excited nak buat dulu. Pertama, saya suka dengan package Minda Optima ni. Sebab package dia pun saya rasa tak mahal sangat. Dia berbaloi. Lepas tu bila saya lihat dia punya target pembacaan tu, kan 3-4 bulan boleh baca. Jadi saya macam, wow, macam 3-4 bulan je, betul ke kan? Memang mengesyorkan lah kalau siapa-siapa parents yang hantar anak dekat sini. Contoh macam kawan-kawan saya ataupun adik-adik saya sendiri, ada juga yang anak dia tak boleh baca sama dengan anak saya ni. Umur yang sama tak boleh baca juga. Saya cakap, kita dah hantar kat sini sebab abang ni dah boleh baca cepat. Jadi dia pun hantar dekat Cawangan Ampang. Jiran-jiran saya pun memang saya ada bagi tahu tentang ni juga. Sebab saya happy dengan peningkatan anak saya. Saya pun ada cakap juga dengan cikgu sekolah anak saya. Memang share terus, teacher kalau ada anak murid yang tak boleh darjah 1, teacher boleh suggest kat parents tu untuk hantar dekat sini Minda Optima.